Bayangkan, baru lepas subuh, sunyi sepi di sebuah rumah kecil kat Bellevue, Idaho. Tiba-tiba, Sarah Marie Johnson, seorang remaja perempuan umur 16 tahun, ketuk pintu jiran dalam keadaan menangis teruk. Dia cakap, mak ayah dia dah mati. Polis datang dan apa yang mereka nampak memang menyeramkan. Mak dia ditembak dekat kepala masa tengah baring atas katil. Ayah dia pula ditembak dekat dada masa baru keluar dari bilik air. Mula-mula, semua orang ingat penceroboh yang buat. Tapi bukti luar rumah cerita benda lain. Dalam tong sampah, jumpa jubah mandi berdarah, sarung tangan dan yang paling mengejutkan, DNA semua tu kaitkan dengan anak sendiri. Rupanya, ibu bapa dia larang bercinta dengan boyfriend umur 19 tahun. Pendakwa kata, awal pagi tu, dia ambil senapang dan buat sesuatu yang tak sepatutnya dibuat oleh seorang anak. Tahun 2005, keputusan mahkamah jatuh. Dia didapati bersalah bunuh mak ayah sendiri dan dihukum penjara seumur hidup tanpa peluang keluar. Kadang-kadang, rahsia paling gelap bukan datang dari orang luar, tapi dari dalam rumah sendiri.